Claudine Didi Blanchard dilahirkan pada tahun 1967 dekat Louisiana. Dia ni sejak muda memang orang kenal dia sebagai manusia yang manipulatif. Dia suka mencuri, menipu dan sampai ke satu tahap dia start serang mak dia. Tapi itulah manusia kan boleh berubah. Manalah tahu dia insaf. Pada umur 24 tahun, Didi mengandung. Hasil hubungan dengan seorang lelaki muda ni yang dikenali sebagai Rod Blanchard. Nama macam mencarut tu. Rod Blanchard, Didi Blanchard. Tapi tu lah, jodoh tak panjang. Mereka dua pun bercerai. Time mereka bercerai tu, Gypsy Rose masih lagi duk kuat lentang dalam perut. Pumpang-pumpang lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Gypsy Rose Blanchard. Malang buat Didi, anak dia Gypsy, dia tak sihat macam orang lain tau. Sejak lahir tu macam-macam lah penyakit keluar mai satu persatu. Mula-mulanya Gypsy ada masalah tidur. Lepas tu dia naik level sikit. Gypsy dah start tak boleh makan secara normal. Katanya dia kena makan pakai tube. Lepas tu level tu makin naik dan makin naik ah. Epilepsi, leukemia, distrofi otot, masalah mata, asma dan macam-macam lagi lah. Anak dia ni dah macam hospital kerajaan dah. Bila dah sakit kan, Didi bawa lah anak dia pergi diagnose dekat hospital. Aku pun tak tahu pasal apa, tapi Didi berpindah lah. Daripada satu hospital ke satu hospital ke satu hospital. Mungkin usaha lah kot demi nak rawat anak dia. Bila dah dia diagnose dekat banyak hospital, banyak nurse, banyak doktor, maknanya dia makin dapat banyak perhatian dan simpati lah kan. So dari situlah segala bantuan dan publicity start mencurah-curah masuk. NGO start bagi sumbangan duit, sumbangan makanan, malah rumah percuma dan ada juga lawatan percuma ke Disneyland dan macam-macam lagi lah. Dia dapat perhatian ramai. Sampai kan ada orang buat dokumentari tentang pengorbanan seorang ibu tunggal yang hebat. Memang susah lah nak dapat mak macam Didi ni. Pasal apa aku kata susah nak dapat mak macam Didi? Sebab memang pun susah nak dapat mak yang kuat membongok dan kaki kencing yang level macam ni. Rupanya selama ni semua tu kencing basah kepala belaka. Rupanya anak dia tak sakit pun. Dia situasi macam ni secara saintifiknya orang panggil Munchausen syndrome by proxy, MSPB. Aku dah banyak kali cut tau nak sebut Munchausen tu. Satu keadaan di mana penjaga kelentong penyakit-penyakit anak demi perhatian dan kesenangan. Ni memang sindrom psikologi tau. Bahaya. Dia sukar nak dikesan sebab selalunya si penjaga tu nampak suci, nampak penyayang, berdedikasi. Padahal hancing. Basically Didi kontrol Gypsy sepenuhnya. Dia siap potong rambut anak dia bagi pendek nak bagi nampak macam kesan kemoterapi. Tak kejahat tu. Dia paksa Didi guna kerusi roda walaupun hakikatnya budak tu boleh berjalan dengan normal. Yang lagi teruknya, dia paksa Gypsy makan ubat-ubat penyakit heavy sampai gigi Gypsy reput, badan dia jadi lemah. Dia paksa Gypsy jalani pembedahan yang kononnya nak mengubat penyakit-penyakit tu. Member tak sakit tapi kena hadap operation dan dia juga tipu umur Gypsy. Orang ramai ingatkan budak tu umur 14 tahun. Rupa-rupanya dia dah umur 18 tahun dah. Dah habis SPM dah pun. Dah post dah result SPM dekat TikTok. Tak silap aku Didi dia pi ubah dokumen, lepas tu dia buat tarikh lahir baru. Rare kan? Susah kan nak dapat mak macam Didi ni. Gypsy hidup dalam kurungan. Dia langsung tak pi sekolah, dia langsung tak ada kawan selain kawan dengan mak dia yang rare tu. Pergerakan dan perbualan dia memang diawasi rapat. Dia kawan makan, internet, pakaian dan lain-lain lah. Tapi setakat ni di mata orang luar, keluarga ni nampak macam keluarga yang sempurna, bahagia. Semua orang kagum, puji ketabahan Didi sebagai ibu tunggal. Sampai kan di setiap event-event amal, Didi dengan Gypsy ni kira tetamu kehormat lah. Mereka ni VIP lah di setiap event-event amal. Tapi tu lah, lama kelamaan budak tu pun makin besar kan, makin matang, sel otak pun makin banyak berhubung. Dia dah start terfikir ish, betul ke? Dah start ada rasa was-was lah. So sejak tu Gypsy start seluduk masuk
internet tengah-tengah malam, pagi-pagi buta, time mak dia tengah tidur. Dia selidik semua simptom-simptom penyakit yang kononnya dia hidap tu. Lah dia dapat tahu yang rupanya dia tak sakit langsung. Dalam masa yang sama, selain daripada dia research penyakit-penyakit tu, dia juga layari internet secara haram untuk cari kawan dan cinta hati. Lah dia terjumpa dengan seorang lelaki ni. Nama dia Nicholas Gordon. Seorang lelaki dewasa tapi dia pernah ada sejarah gangguan mental dan dia punya personality tu agak gelap, misteri. Tak silap aku dia juga penghidap. Pumpang Gypsy dengan Nicholas ni pun jatuh cinta. Katanya Nicholas seorang je yang sudi dengar dia punya luahan hati. So bila dah bercinta ni, dah start berangan lah nak duduk serumah. Akhirnya mereka dua buat plan untuk bawa lari Gypsy keluar dari rumah tu. Tapi tu mereka tak dan lagi nak laksanakan plan tu. Kantoi pula dengan makcik Ray. Didi mengamuk, pecah habis laptop Gypsy. Dia ugut Gypsy nak kurung dalam bilik dan dia juga ugut nak tambah kuantiti ubat. Dia bila dah terlalu banyak kontrol dan tekanan emosi, dia nak mula dah tu scene action yang tak ikut skrip. Maka timbullah satu idea yang radikal dalam kepala otak Gypsy. Dia terfikir, aku ni kalau nak bebas, mak aku mati dulu baru boleh bebas. So aku skip sehingga ke 10 Jun 2015. Plan jahat untuk selamatkan Gypsy akan dilaksanakan hari ni. Dilaksanakan oleh Nicholas dan Gypsy bersama-sama. Time Didi tengah tidur, Nicholas main rumah mereka. Gypsy yang akan tolong bukakan pintu, lalu Gypsy akan lari pergi sembunyi dalam bilik air. Time tu Nicholas naik tingkat atas. Buat apa dia naik tingkat atas? Nak merayu dekat Didi, minta halalkan hubungan mereka ke? Ya, merayu dekat pisau yang Nicholas bawa tu. Bila dah bawa pisau masuk bilik Didi, faham sampai situ je lah perhatian dan simpati orang dan nyawa Didi didapati mati tahun tu. Dikatakan main Didi ada kesan tikaman sebanyak 17 kali. Katanya sampai kepala dia hampir dari badan. Lepas tu Gypsy dengan Nicholas tinggallah Didi dekat situ. Mereka terus lari ke rumah Nicholas. Dan lagi mereka singgah makan, singgah tidur hotel. Mungkin yang ni lah kot gaya hidup bebas yang Gypsy impikan selama ni. Pumpang benda ni memang kantoi lah. Polis pun sampailah ke rumah Didi, cek apa cerita. Masuk tu memang jumpa Didi lah. Tapi awalnya mereka ingatkan ada orang pecah masuk, dia bunuh Didi, lepas tu dia colek Gypsy. Tapi tu kok mana pun last sekali polis dapat tahu yang sebenarnya Gypsy lah mastermind semua ni. Tak lama lepas tu Gypsy dengan Nicholas kena tahan Time ni barulah polis dan orang awam tahu yang sebenarnya Gypsy ni sihat walafiat. Baru tahu yang selama ni Gypsy tak sakit pun. Ni antara mak dia. Bayangkan dalam kes ni, Didi merupakan suspek kes pengabaian dan penyalahgunaan anak. Tapi dia juga merupakan mangsa dalam kes pembunuhan. Gypsy pula, dia merupakan suspek dalam kes pembunuhan. Tapi dia juga merupakan mangsa dalam kes penipuan Didi. Nicholas pula, dia merupakan suspek dalam kes pembunuhan. Tapi dia juga merupakan hero yang menyelamatkan Gypsy dari hidup yang terseksa. Tak kepening hakim mahkamah, juri, peguam nak settle kes ni. Tapi lantak mereka tu kerja mereka. Kerja aku cerita aja. Akhirnya Gypsy dan Nicholas pun dijatuhkan hukuman penjara. Cuma Nicholas punya hukuman tu lagi berat sebab tangan dia yang Kesudahnya Nicholas dalam penjara, Didi dalam kubur. So setakat ni aja kot berkenaan kes yang rumit ni. Masing-masing adalah suspek, mangsa dan hero dalam masa yang sama. Tapi hang rasa siapa yang betul-betul bersalah? Siapa yang jahat sebenarnya? Boleh komen Jangan lupa like, share, follow, subscribe. Banyak lagi kisah akan diludah. Gerak lu.